Kau terkejut gila, tapi sekarang ni, jutaan orang hidup di bawah tanah, dalam bandar bawah tanah besar gila. Ada semua benda kat situ, kedai, sekolah, hospital. Siap ada kawasan yang tak pernah langsung nampak matahari. Kat China, ada bandar di Shui. Lebih 2 juta orang hidup bawah tanah sana dalam gua batu yang digali terus kat bukit. Ni bukan tempat tinggal sementara je, tapi rumah betul-betul siap ada elektrik dengan internet. Sial. Diorang turun sana bukan sebab hidup senang sangat. Kat atas panas nak mampus sampai 40 darjah Celsius. Tapi kat bawah, sejuk nyaman je 20 darjah. Sewa pula 10 kali ganda lagi murah. Jadi memang sahlah diorang pilih tu, walaupun seram gila, babi. Kat kawasan bawah tanah tu, ada jalan-jalan penuh restoran, kedai gunting rambut, sampailah kelab malam. Budak-budak muda lepak macam kau kat atas tu juga, cuma tak ada langsung cahaya matahari, anjing. Paling bangsat sekali, budak-budak kat sana lahir pastu membesar tak nampak langit langsung berbulan-bulan. Nak jumpa matahari kali pertama pun mungkin dah berumur beberapa tahun. Benda ni memang kacau mental diorang, gila babi. Kerajaan dah cuba suruh diorang pindah, tapi diorang tak nak. Diorang dah biasa dengan sejuk, sunyi dan harga murah. Hidup bawah tanah tu dah jadi normal bagi diorang. Walaupun doktor-doktor dah risau gila pasal kurang vitamin D dengan masalah kemurungan. Woi, bangsat, kat Turki ada bandar purba Derinkuyu yang digali 85 meter ke bawah tanah. Dulu pernah sampai 20,000 orang bersembunyi kat situ, sekali dengan segala binatang ternak, stok makanan, siap kilang arak pun ada, anjing. Cis, bayangkanlah, 8 tingkat ke bawah tanah, lorong-lorong sempit. Pintu masuknya boleh ditutup guna batu bulat gedabak berat setengah tan, biar musuh tak tembus, bangang. Ni kubu bawah tanah betul-betul. Dah dibina masa abad ke-8 sebelum Masihi lagi. Sistem ventilasi dia pakai 15,000 lubang sial. Pastikan semua orang kat setiap tingkat cukup udara. Gila babi punya pandai di orang ni. Jurutera zaman purba punya otak, arkitek sekarang mana mampu tiru? Bodoh. Orang hidup kat sana berbulan-bulan masa perang. Beranak, tanam orang mati, sembahyang pun dalam gereja bawah tanah, pakai pelita minyak je. Suasana dalam tu, Pukimak, macam neraka betul-betul, anjing. Sekarang pelancong boleh masuk, tapi cuma 4 tingkat atas je lah. Bawah lagi bahaya mampus, lorong sempit, tak cukup oksigen, risiko runtuh, sial. Tapi dulu, satu bandar penuh kehidupan dahsyat kat situ. Saintis sampai sekarang pun masih bertekak, siapa yang bina kompleks ni dan kenapa besar gila babi macam ni. Teori memang banyak, tapi satu je fakta, ni bandar bawah tanah paling besar zaman purba dan memang wujud, sial. Pearl, gila babi betul. Kat Montreal, Kanada, ada bandar bawah tanah seluas 12 km persegi dengan 33 km terowong, tempat 500,000 orang menjalani kehidupan harian, sial. Semua ada bangang, 200 restoran, 1,700 kedai, panggung wayang, ban, universiti, stesen metro pun ada. Orang boleh tak keluar berminggu-minggu, lagi-lagi masa musim sejuk bila suhu sampai negatif 30 darjah, celaka. Labirin bawah tanah ni nama dia Reso, sambung 60 bangunan kediaman dengan pejabat. Kau boleh hidup, kerja, enjoy, langsung tak nampak jalan raya, memang penyelamat lah bila Kanada sejuk nak mampus. Masa winter, ramai gila babi orang kat bawah sebab kat atas ribut salji, sejuk sampai ke tulang. Kat bawah pula, hangat, selesa, boleh shopping pakai t-shirt tak payah risau beku, bodoh. Pihak berkuasa asyik kembangkan bandar ni, tambah terowong dengan bangunan baru. Jadi, 20 tahun lagi, 1 juta orang mungkin duduk sini, dah jadi benda biasa dah untuk semua negara utara. Paling pelik, orang kat sana memang lupa terus cuaca kat luar macam mana. Balik rumah malam, terkejut beruk tengok ribut salji dah mula siang tadi, padahal di orang lepak kafe bawah tanah tak sedar pun, sial. Pukimak betul, kat Pekan Corbel Pedi, Australia, 80% orang duduk dalam bekas lombong opal bawah tanah. Sebabnya, kat atas, suhu musim panas boleh cecah 50 darjah Celsius. Memang tak boleh belah punya panas. Orang korek je rumah diorang terus dalam batu pasir. Kat situ, suhu sentiasa 25 darjah Celsius, stabil, tak payah aircon. Elektrik pun tak banyak guna. Lagi jimat gila babi berbanding bina rumah biasa kat atas. Dalam lubang ni, segala benda ada, bilik tidur, dapur, ruang tamu siap TV. Ada yang siap buat kolam renang dengan apartmen mewah gila babi. Nampak macam set filem sci-fi bangang. Kat sana ada gereja dengan hotel pun bawah tanah. Pelancong memang datang nak rasa tinggal hotel macam ni. Diorang nak rasa tidur dalam lubang batu tu, senyap sunyi nak mampus, gelap gelita haram jadah. Siang hari, bandar tu nampak macam mati. Semua orang menyorok dalam lubang diorang dari panas neraka tu. Bila malam, diorang keluar merayap macam vampir betul. Masa itulah hidup normal bermula, ada kedai, bar, parti sampai pagi buta. Kerajaan pun tak berani nak larang orang tinggal macam ni. Yelah, sebab dalam keadaan macam tu, ini je satu-satunya cara nak survive, bodoh. So, Corbel Pedi sekarang dah jadi bandar bawah tanah rasmi Australia. Aku terkejut gila bila dapat tahu kat Beijing, bawah tanah ada satu rangkaian penuh bangker perang dingin.
Sekarang, hampir 1 juta migran miskin duduk sana dalam keadaan teruk gila, terseksa macam neraka. Bunker ni dibina kononnya untuk perlindungan perang nuklear, tapi sekarang jadi rumah sewa murah nak mampus. Bilik 4 ke 5 meter persegi je, tak ada tingkap langsung, sial. Tandas dengan bilik mandi kongsi satu tingkat. Kelembapan cecah 90%, dinding semua penuh kulat babi. Diorang bayar dalam 30 ke 50 dolar sebulan, 10 kali ganda lagi murah dari sewa biasa. Memang tak ada pilihan lain lah, bangsat. Siang hari kerja atas tanah, malam tidur dalam lubang busuk macam tikus. Ventilasi memang haram jadah, udara kepam, sempit gila. Cahaya pun cuma 2 mentol je untuk satu koridor. Kalau kebakaran atau runtuhan, memang mampus tak dapat keluar. Pintu keluar sikit, sempit macam lubang najis. Pihak berkuasa cuba tutup, tapi orang-orang ni tak ada tempat nak pergi, balik situ juga. Jadilah lingkaran kemiskinan tak putus-putus. Satu-satunya harapan cuma hidup bawah tanah, tak nampak matahari, tak ada masa depan pun, sial. Paling teruk, budak-budak lahir dan membesar kat situ. Nampak langit pun masa nak pergi sekolah je. Zaman kanak-kanak diorang habis dalam kotak simen berkulat. Inilah realiti untuk 1 juta manusia sekarang ni.